Setiap hari tangan kebas. Banyak suka buat macam ni. Pesakit saya datang, dia mengadu. Dia kata dia setiap hari dia punya tangan banyak kebas. Alright? So, saya sudah check dia punya tangan kebas disebabkan dekat bahagian leher sini terlalu tegang. So, kita urut satu barisan sini. Salah satu ada dah point sini. Ini point banyak penting. Tolong tengok ini video sampai habis. Save dan share video ini dulu. Tepi-tepi ni tulang ini kita C7 ini tempat kita kena tekan, betul-betul tekan masuk dulu. Tekan dan kita tolak kedua. Tekan dan kita tolak kedua. Kenapa kita mau tekan dan tolak kedua? Sebab ini urat dengan ini saraf dia rapat dengan tulang. So lama-lama dia takut risau jadi slip disc tau. So kita kena urut untuk kasih dia kedua. Tekan betul-betul, kasih dia tolak kedua. Lepas tu sini dia sudah lega. Dia tak ada kepit dengan tulang, dia tak ada kepit dengan saraf, automatik kita punya kebas-kebas tangan akan kurangkan. Kalau you pun ada masalah tangan kebas, jangan risau. Boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidin. Mari cari master urut.